Hari keempat dekat Kunming ni Meta nak bawa korang shopping. Rugilah kan datang China tapi tak shopping sebab barang-barang dekat China ni semuanya murah. Rasa macam masuk Shopee tapi versi depan mata. Boleh tengok dulu, pegang dulu, pilih dulu, lepas tu baru bayar. Tak payah dah nak return and refund. So ready semua? Jom. Hari ni kita nak check out daripada hotel ni. Sebelum geng-geng Shaklee balik, kita nak pergi jalan-jalan dekat wholesale market dulu dengan diorang pagi ni. Tapi sebelum tu, kita breakfast dulu, jom. Lepas tu, dia tak nak keluar dah? Itu je. So, hari ketiga ni dah tak larat dah nak makan apa-apa. Kita just makan ni je. Buah, tapi tetap nak makan roti bom dia. Ni like wajib. Roti bom ke tu? Ya, ada ke? Bukan roti bom, kuih bom. Kuih bom. Orang Petronas tolong ambil dia. Pagi ni kita nak ke wholesale market. So kita tengah tunggu Didi. Didi kita lagi 1 minit lagi. Nak ke sana setengah jam sahaja. Second time Didi. Second Didi. Kita dah sampai dah wholesale market ni. Disebabkan Method takut lagi bila masuk dalam, dah tak ingat dah nak rekod apa semua kan. So Method cerita dulu sekarang. So kita berada di Luo Siwan Wholesale Market. Dikatakan wholesale market ni adalah yang terbesar di Asia. Dia ada 5 bangunan semua sekali dan setiap bangunan tu ada 5 ke 6 floor. Bayangkan. So memang takut hilang. So kita buat video awal-awal. Dari hotel tadi hanya ambil masa 30 minit saja. Dalam lebih kurang RM20 sahaja naik Didi. Didi ride pun very smooth. So sekarang kita nak tengok apa ada kat dalam. Jom. Aktiviti kita dah bermula. Kena baca bismillah banyak-banyak. Ni masih lagi dekat bahagian baju. Zhang Ling ke? Jangan lupa baca Jangan lupa baca Al-Fatihah, istighfar banyak-banyak. Ini baru department fashion. Kita tak nak check fashion. Kita nak pergi toys department. Tapi kalau ada blazer kita nak. Jom. Apa yang bestnya, semua 5 bangunan dekat sini dia bersambung tau, antara satu sama yang lain. So tak adalah kita kena masuk A keluar B, lepas tu kita keluar balik masuk C pula. Tak payah. Daripada A sampai F tu straight je satu laluan macam tu. So sebelum datang sini korang kena tahu korang punya barang yang korang nak cari tu dekat tingkat berapa, dekat building berapa, baru senang. Sebab kalau nak explore semua memang tak sempat sebab dia besar sangat-sangat. Seluar ni bestnya. Seluar tidur. Wah, comel. Kau dapat belah-belah ringgit kan? Belilah. Okey, dah sampai di. Okey, cari ni naik elevator pergi tingkat 3. Ni geng mak anak ramai, semua nak pergi department toys. Anak 3, anak 2, anak 2, anak 3, anak 3. Bakal 3. Ada anak girls. Comel. Suka ni dia. Kau salah suka melawak. Tengok dia duduk berangan-berangan kan. Ni yang ada anak girls. Ni banyak je Banyak anak girls. Maknya pakai semua. Mana tu kat mana boleh cekak tadi? Cekak tu belakang. Itu Ada sebelah tak? Macam tu je. No counter needed. So dia akan bagi. Berapa tadi? Lupa. How much? 95. Aku duduk nyembang-nyembang lupa berapa harga dia. Kita buka apps Alipay. Lepas tu kita scan saja. Okay. Letaklah 95 yuan. Settle. Semudah itu. Okay. Alright, Shishi. Wah, pinggan makan. Pinggan makan dia orang dah rosak. Ni, tengok pinggan makan. Dia orang punya pinggan makan yang beli kat UK tu dah rosak dah. Ada kromi. Kromi ada. Ini merul ada tak? Kat Malaysia kan memang ramai suka beli kan.
Siapa nak beli basikal pun boleh. Banyaklah tos dia, tapi kita tak tanyalah harga kan, sebab memang tak berniat lah nak beli, nak bawa balik. Yang besar-besar macam ni. Memang apa yang korang beli kat Shopee tu, semua benda ada kat sini. Kira, jangan tak kira. Kau tak cakap iya. Dekat Iyah dan kawan-kawan Iyah. Ni kan. Hasil shopping. Aisyah jaga. Ain, hasil shopping. Rambut. Okay, so sekarang kita orang dah kembali ke Sun Cheng Street. Kita nak cari makanan halal, nak tapau sikit makanan halal buat ada alas perut. Nanti untuk diorang pergi airport lah. Tadi dari luar C1 Wholesale Market tu, kita orang gerak pukul 12 suku macam tu. So plannya kita nak makan bertenang dekat sini, lepas tu solat dekat sini juga. Tapi sebab macam tak ada, sebab ramai lagi yang tengah kemas-kemas beg, so siapa yang dah free tu tolong belikan lah. Ada yang pergi beef roti, dan method tolong tapaukan dumpling. Kedai first yang halal yang kita orang jumpa, situ je kita orang pergi, senang. By the way, datang tadi kita nak e-bike. Best. Kita kena ambil sendiri dia punya daun-daun ni. Sikit. Okey. Nak tahu ke tak Chili on. Ambil sendiri, kita tapau sendiri yang boleh buat alas perut nanti. Memborong beef roti. Dapat ke semua? Tak dapat. Berbekalkan dumpling dengan beef roti yang panas-panas tu, geng-geng Shakely kita pun terus naik bas untuk gerak ke airport untuk balik Malaysia. Kita pula akan sambung lagi trip kita, tapi ke mana korang kena tunggu next video.